Suami pelakon Allahyarhamah Nadia Kesuma, Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah berlepas ke Jeddah, Arab Saudi hari ini bagi menguruskan jenazah turut serta anak perempuannya yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang ini. Okay, Wisma Putra, they called me up last night and dia maklumkan that benda ni dah terjadi lah. So dia ada details and saya minta maaf sebab Wisma Putra will come out with a statement. Please wait for the statement. Okay? Okay, thank you very much. Okay, saya dengan and my daughter we are going to Jeddah. Okay, masih ya? Wartawan Malaysia Gazette Malinda Abdul Malik melaporkan Kamarul Kabilan berkata jenazah Allahyarhamah tidak akan dibawa pulang ke tanah air, sebaliknya dikebumikan di Arab Saudi. Jelas beliau ini selaras hasrat isterinya yang mahu ke Mekah sekaligus menunaikan permintaannya. Media sebelum ini melaporkan kehilangan pelakon Nadia Kesuma terungkai apabila dia disahkan meninggal dunia di Jeddah pada 15 Januari lalu jam 8.07 pagi waktu tempatan. Pelakon filem Syaitan Munafik dan Kudeta, Nadia Kesuma itu dilaporkan gagal dikesan selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah pada 14 Januari lalu. Susulan itu, suaminya merayu kerajaan Malaysia menggerakkan usaha diplomatik bagi membantu pencarian isterinya yang dilaporkan hilang selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah.